Nak beli ragu-ragu. Nak try ragu-ragu. Benda-benda nak buat konten apa pun tak tahu. Sekejap. Ini motor, aku rasa macam kenal lah motor ni. Mana dia? Mana dia? Bang, ni buat apa ni bang atas ni? Saya dah teracun. Teracun. Uish. S800. Terus. So minyak gearbox dia pun best, terbaik. Kita tanya beberapa soalan sikit boleh bang? Boleh, tak ada masalah. Okay, let's go. So guys, hari ni aku dekat Sun Hun Trading dekat Setapak. Tapi hari ni kita ada benda yang special sikit. Kita tengok ni. Abang Amir kita, kalau korang ingat kita ada buat video tau sebelum ni. Video pasal S800. Sebelum ni abang kita ni dah try S800. So hari ni jom kita tanya sikit, macam mana S800 ni pergi dekat motor X-Max ni. So bang, saya nak tanya beberapa soalan kan. Waktu enjin dia panas waktu enjin dia betul-betul panas, sebab kami claim kami ada Ester. Waktu panas tu macam mana pergi bang motor ni? Start daripada rumah. Okay, daripada rumah, enjin semua. Lepas tu bila dia panas, macam contoh kita dah bawa 10 km ke atas, enjin tu lagi semua je. Abang kata tak ada mengerang sangat macam sebelum. Lagi panas dia lagi sedap. Tak olok-olok lah, memang real punya 3 kali Ester kan. Tak olok-olok guys. Ada rasa berat tak motor ni bang? Kalau macam abang ada naik genting ke mana-mana bukit tinggi kan? So far bernaik genting ke tak ada rasa berat. Kalau awak nak tahu, minyak ni saya dah try sampai ke Thailand tau. Wish, sampai ke Thailand. So far man. good. Memang mantap. So member pun cakap, motor kau dah upgrade ke? Sebab dia kata motor rasa macam ringan. Tu bang, soalan terakhir pula. Kalau waktu pagi bang, enjin kan sejuk bang pagi. Motor ni ada semput-semput ke, bobok-bobok ke tak kalau pagi-pagi? Okay, saya pernah biar motor ni tak start 2 hari. So saya start, motor smooth, tak ada apa-apa bobok, tak ada apa. Sebelum ni saya pakai minyak hitam lain sebelum dash oil. Dia ada something bunyi macam belah pudi tu kan. Tapi saya pakai ni, enjin smooth. Sebab tu lah abang nak tanya ni, nak repeat sikit lagi S800 ini ni. untuk kali kedua repeat sebab dah terracun kan. Bulan lepas, bulan ni saya repeat untuk minyak hitam ni lah. Kita dah tanya pasal minyak hitam tadi lah. Kita nak tanya pasal ini pula. Adakah gear abang ni rasa berat untuk dia auto change tu? Okey, kalau yang macam ni dia punya engine braking dia smooth je. Dia pergi terus, dia tak ada macam nak sentak balik. Bunyi pun tak ada bunyi pelik-pelik. Tak ada bunyi pelik-pelik, kekak-kekak pun tak ada. So guys, untuk korang yang nak mendapatkan minyak hitam kami ataupun minyak gear oil kami korang boleh datang je dekat Sun Hun Trading ni. Dekat sini menyediakan pelbagai jenis produk-produk dash oil Okey guys, ni minyak hitam dash oil tau. Sebelum ni, saya dah pernah nampak minyak hitam ni. Nak beli ragu-ragu, nak try ragu-ragu. So, bila saya dah try bulan lepas, minyak hitam ni terbaik juga. Bila dash oil makin panas makin ringan.